Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang Islam hendaklah memberi sedekah. Para sahabat bertanya, jika dia tidak mempunyai sesuatu untuk disedekahkan, maka apakah yang patut dia lakukan? Baginda Rasulullah SAW menjawab, hendaklah dia bekerja dengan tangannya sendiri, lalu dia boleh menyempurnakan keperluannya sendiri, dan dia boleh juga bersedekah. Para sahabat bertanya lagi, sekiranya ini pun dia tidak mampu atau dia mampu tetapi dia tidak lakukan? Baginda bersabda, hendaklah dia membantu orang yang ditimpa kesusahan. Para sahabat bertanya lagi, kalau dia tidak lakukan? Baginda menjawab, hendaklah dia mengajak ke arah kebaikan. Para sahabat bertanya lagi, jika itu pun dia tidak lakukan? Baginda menjawab, sekurang-kurangnya hendaklah dia mengelakkan diri daripada menyusahkan sesiapa, kerana itu pun sedekah baginya. Riwayat Al-Bukhari. Seterusnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, seseorang mukmin ialah cermin untuk seorang mukmin yang lain, dan seseorang mukmin ialah saudara untuk seorang mukmin yang lain. Dia menjaga saudaranya daripada sebarang kerugian dan memeliharanya daripada segenap penduduk. Riwayat Abu Daud. Seterusnya Sayyidina Anas radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bantulah saudara kamu sama ada dia menzalimi atau dia dizalimi. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, saya akan bantu saudara saya yang dizalimi. Bagaimana saya membantu saudara saya yang berlaku zalim? Baginda SAW bersabda, hentikanlah dia daripada kezalimannya, kerana memberhentikan penzalim daripada kezalimannya itulah membantunya. Riwayat Bukhari. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Tuhan Ar-Rahman mengasihi hamba-hamba yang mengasihi orang lain. Kamu kasihilah penduduk bumi, maka ahli langit akan mengasihi kamu. Riwayat Abu Daud. Seterusnya Sayyidina Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, majlis-majlis perjumpaan ialah amanah, yakni apa-apa sahaja perkara rahsia yang diberitahu dalam sesuatu majlis tidak harus diberitahu kepada sesiapa, kecuali 3 majlis yang bukan merupakan amanah. Bahkan perjumpaan itu mesti diberitahu kepada orang lain. Yang pertama, perjumpaan merancang untuk menumpahkan darah al-baha. Yang kedua, perjumpaan yang berkaitan dengan zina. Dan yang ketiga, perjumpaan untuk merampas harta orang lain tanpa hak. Riwayat Abu Daud. Terangan, 3 perkara yang disebutkan dalam hadis di atas hanyalah sebagai contoh. Maksudnya ialah mana-mana perjumpaan yang membincangkan tentang apa-apa maksiat maupun kezaliman, dan kamu pun disertakan dalam rancangan itu, maka kamu tidak boleh merahsiakan perkara itu sama sekali. Seterusnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin ialah seseorang yang orang ramai berasa aman diri dan harta mereka daripada kejahatannya. Dan seterusnya yang terakhir sekali, Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, orang Islam ialah orang yang apabila orang Islam lain merasa terselamat daripada keburukan lidah dan tangannya. Sementara muhajir, yakni orang yang meninggalkan, ialah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat Al-Bukhari. Jadi apa yang benar juga mendapat faedahnya. Dan kita teruskan kata-kata sabar dan surah Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka min amrika alayya wa a'udzu laka min jambi fa innahu la ilaha illa anta sallallahu ala Muhammad Jadi sallallahu alaihi wasallam.